Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, kali ini aku berkayak lagi bersama sahabat kayakku, sahabat-sahabat kayak. Kali ini kami turun bertiga, emergency call. 1, 2, 3 termasuk aku. Okey. Kali ini turun dekat area-area Pulau Panjang kot. Tapi cuaca agak membimbangkan dan harap tak adalah hujan ataupun ribut kali ni. Alright, dan aku mohon maaf kerana tak ada video-video baru sebelum ni, kerana ada masalah-masalah, bukan masalah, ada urusan-urusan yang sepatutnya aku selesaikan. Okey, dan Alhamdulillah urusan pun dah selesai. Baik, hari ni seperti biasa aku memperkenalkan lagi jig yang aku gunakan setiap kali turun memancing. Itu jig yang tidak asing lagi, jig kokang. Okay. Kalau korang berminat untuk mendapatkan jig kokang ni, korang boleh dapatkan dekat nombor telefon dan nombor WhatsApp Master Jerry yang aku sertakan di description. Dan juga sekarang kokang telah pun berada di Port Dickson. Alright, geng-geng jiggers yang ada di Port Dickson, kalau ingin mencuba kokang, boleh dapatkan di kedai yang telah aku sertakan nama dia dekat description. Dan korang boleh tengok kat sana berkenan atau tidak. Baik, apa-apa pun, jumpa korang kat spot kokang unit 2. Kisah di mana semuanya bermula di Pulau Melaka, ombak jadi saksi setia. The Pirate of Upe bersedia menentang batang kumpau, janji strek sampai petang. Memancing, berkayak dan berkemah, angin laut menyapa, berawan payung megah. Kelas baby, suasana penuh asyik, jeritan real, adrenalin pun berdetik. Rock Bangkok, tali menjadi ganas, strike demi strike, melawan arus yang deras. Janji tak kubau, janji tak kalah, sampai berpeluh semangat tetap gagah. Lokasi jadi saksi, laut jadi pentas, bertarung dengan sang raja ganas. Geng Pirate of Upe tiada gentar, bergelut dengan laut tetap tegar. Bila matahari terbenam malam lautan, kayakku terapung penuh harapan. Rock Bangkok, janji tetap ditepati, di Pulau Melaka sejarah aku ukiri. Jeritan real, tali menegam, kelas baby, strike tak pernah malam. Mataku bau, itu aku janji, sampai ikan tewas takkan berhenti. Rock Bangkok Adventure, Rock Bangkok. Nak kawan dah. Berapa kali aku turun dia tak nak kawan aku. Tak kenal ke? Hai. Jangan macam tu kawan. Kita geng. Janji tak kalah, sampai petang semangat tetap gagah. Rock Bangkok Adventure, Rock Bangkok Adventure, yeah. Memori jadi kenangan terpahat, di Pulau Melaka aku legenda hebat. Geng Pirate of Upe namaku terukir, memancing, berkayak, berhemat, ceritaku mengalir. Janji tak kumpau, kelas baby. Wah, kerapu. Alamak. Alhamdulillah. Kerapu. Mantap lah geng. Baru cakap tadi. Sekejap. Baru cakap tadi dengan Wan, ikan tak nak kawan lah. Marilah kawan. Terus dia makan. Sekejap geng. Mantap geng. Mantap. Manis dek, manis. Alhamdulillah. Okey. Turun pula. Oh, dekat lereng bukit. Tak, dia macam ni. Dia berlekuk. Alamak.
Tak habis lagi hujan tu nak turun lagi tu. Pelacak pergi ikut sana. Ikut Jap. diri dia. Tu sekut. Cik sekut ni. Ha? Sekut. Naik sekut. Nak cari sekut. Jom. Kejap lagi. Aku nak pergi. Cik sekut sana, sekut. Aduh. Hujan sudah turun. Kuat ni angin timur. Jet tadi lah bawa tu. Macam mana kita nak pergi World Cup? Let dulu lah kita lepak dekat ke pulau-pulau tu pun. Air pun nak jalan surut dah ni. Sudah kita naik pulau kan? Oh guys. Angin dah sampai. Padu. Oh, ingat nak berhenti di pulau tu dululah. Pulau Panjang. Kuatnya. Berdesup. Right kan? One strike. Tu dia jenah dek. Mantap. Angkat kan? Sikit ni. Oh, sikit je. Oh, dah cukup. Okay, naik jenak. Strike jenah. Sekejap. Apa tu? Jinak saiz tu tak? Saiz. Apa naikkan tu? Wan. Oi, mantap Wan. Akhirnya. Gurau. Kurau. Padu. Alhamdulillah jang. Apa dah? Alhamdulillah. Kurau geng. Apa tu geng? Apa dia? Berapa kedalaman? 45 kaki. Alamak. Mantap yang mantap.
Strike. Yes. Jenahak, jenahak, jenahak. Putus kan? Oh. Ah. Putus. Alhamdulillah. Yes. Turun lagi. Encik kuat macam serkut. Serkut eh. Sini memang serkut je ni. Serkut kan? Tu dia saiz. Akhirnya. Biasalah dia. Nak juga serkut. Aku nak purau. Gurau. Oh, gurau. Gaduh pula tu. Ada bawah ada. Ada tapi tak tahulah sekut ke apa, tapi rasa macam ada barang. Oh, tu. Baru cakap ada orang. Aduh, lucut. Oh, Hadi. Dia aku punya ambil ni. Dia tu dah ke belakang. Ikat mayar ni ha. Ada ketuk. Ai! Lucut lagi. Aduh. Tak naik lagi. Yes. Oh. Dah masuk dah. Yes, geng. Yes. Huh. Saiz geng, sekut. Mantap. Hei. Aduh. Hei geng, tengok. 2 orang sekali dapat. Oh, double strike dia 2 orang tu. Dua-dua dapat. Double strike one eh. Kita kutip kan. Dia tengah banyak bawah tu. Dia pas aku makin tu ya. Oh. Wah. Aduh, lucut. Jangan lari tu. Ini. Betul lah. Wah.
Ha? Yo. Donoknya macam ni. Oh, je ni. Ha? Hai. Depan belakang ni. Belakang. Alah, lutut lagi. Alamak. Dua kali. Lari. Wah. Ambil balik. Aduh. Itu ni, air tu. Wih, banyak bro. Betul tahu makan kau makan. Oh, seronok. Kepala pun cucut. Ada. Miss call. Woi. Geram dah. Dalam. Yes. Dia main miss eh. Yes. Wah. gram, 15 gram. 15. Boleh layang lah. Oi. Ha, tu. Oh. Dia ketuk sini, dia makan sana. Wah, asam. Alright gang, dia ketuk sini tadi leput dia pergi makan sana. Ikan ni. Lecut. Salah. Dapatlah. Okey gang, begitulah ceritanya untuk hari ini. Dan alhamdulillah rezeki hari ini cukup memuaskan. Dan sahabat-sahabat yang follow tadi pun ada ya, Abang Jar dengan Wan pun strike padu-padu hari ini. Alhamdulillah diberikan rezeki pada hari ini. Biarpun pada mulanya cuaca agak gelap dan yalah dengan tak menentunya, dengan anginnya sangat tengah hari tadi, tapi bila petang alhamdulillah adalah rezeki yang diberikan. Alhamdulillah syukur nikmat. Alright, seperti biasa pantang kumpal
janji strike. Jumpa next video. Semoga korang terhibur lah pada video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye. Pirates of Rutiel, legenda takkan pudar selamanya.